Simptom yang paling ketara kalau colon cancer. Sebab colon ni, kalau dekat rectum, kat sini kan dia tempat untuk lalu najis keluar. So kalau ada ketumbuhan dekat situ, benda dah membengkak, najis kan susah nak keluar. So selalunya dia akan lebih senang dapat simptom tu dari segi dia sembelit. Sembelit, lepas tu berak keras, lepas tu lama tak berak, lepas tu berak, lepas tu berak cair. Itulah dia alternating bowel habit tadi tu. So dia akan lebih cepat alert. Dia nampak dia mungkin kalau berak berdarah, itu dia akan nampak lebih cepat alert, lebih cepat dapat gejala lah. Kalau berbanding dengan yang sebelah kanan, you don't have that kind of symptom najis keluar macam biasa. Sebab dia tak langgar pun you punya tubuh tu. Dia tak halang pun you punya pengeluaran najis tu. Cuma sebab tu lah dekat sini biasanya gejala dia lebih kepada general. Dia letih, dia losing weight. Bila kita buat blood test sangat anemik, tapi anemik yang kita tak tahu kat mana. Selalunya kalau saya, sebab saya yang diagnose tu kan, so yang kenapa saya highly suspicious colon cancer masa tu adalah dia very low HB. Lepas tu dia punya cancer marker untuk colon ada lebih sikit, tinggi sikit daripada biasa. CEA dia tinggi. Sebab walaupun dia HB rendah 6, dia tidak ada, dia punya blood count normal except for HB low. Bukan punca daripada darah, bukan masalah darah, masalah secondary yang menyebabkan darah dia tak cukup tadi tu, ataupun dia losing darah perlahan-perlahan. Bila ada ketumbuhan dia mesti ada growth kan. Dia makan benda tu, dia makan darah tu. So, maksudnya darah tu supply kepada nutrient growth tu tadi, yang cancer tu. Anemia. Anemia of unknown reason. Mesti kena suspek kat mana dia hilang, kat mana dia dimakan. Kalau kat sini ketara, memang akan ada masalah sembelit lah, masalah cerit lah, masalah tak berak lah, masalah kembung, bloated tu semua kat sini. Kat sini jarang ada gejala usus, lebih kepada gejala sistemik.